Okey, baik. Honda City ni ramai yang confused daripada banyak spek tu, yang mana satu berbaloi. Apa perbezaan setiap spek tu? Okey, hari ni saya akan ceritakan A to Z. Apa perbezaan spek daripada S sampai ke RS Hybrid. Korang tengok sampai habis. Ini rupa depan RS Hybrid dengan RS Petrol. Rupa dia sama. Untuk S, E dan V pula, dia punya bawah logo tu grill dia bergaris-garis lurus macam tu. Dan atas pada logo tu dia akan warna kemasan krom. Untuk lampu depan, kita akan pakai lampu macam ni, lampu LED untuk semua variant kecuali S dan E. Untuk S dan E kita akan pakai lampu halogen. Sama juga untuk fog lamp, semua akan dapat fog lamp macam ni kecuali S dan E. Untuk trunk spoiler kat belakang ni hanya model RS yang ada. Selain RS dia akan kosong sahaja. Okey, untuk dalam pula steering wheel untuk V, RS Petrol dan RS Hybrid akan dapat leather. Untuk spek S dan E, steering wheel dia bukan leather. Untuk touchscreen infotainment kita akan dapat 8 inci ni untuk semua variant kecuali variant S. Yang ada touchscreen, kita ada support Android Auto, Apple CarPlay. Untuk model RS, sambungan dia wireless kepada phone. Tapi untuk E dan V, kita kena cucuk wire untuk dapatkan connection. Dan untuk USB port, semua variant akan dapat 2 port USB. Hanya variant S sahaja akan dapat 1 port USB. Untuk reverse camera pula, semua variant akan ada reverse camera kecuali variant S. Untuk line wash, ini bagus untuk elak blind spot. Semua variant akan ada kecuali variant S dan variant E. Kita tak cukup dengan USB port depan, kita ada belakang juga. 2 untuk semua variant kecuali S. Untuk S, tiada USB port belakang. Ni seat untuk RS Petrol, RS Hybrid. Seat leather dan ada kemasan benang merah. Untuk V, akan dapat leather juga tapi tiada kemasan benang merah. Dan lagi 2 spek S dan E akan dapat fabric. Untuk pedal, yang ni nampak sporty sikit untuk model RS Petrol, RS Hybrid. Yang lain akan dapat hitam macam biasa. Okey, jap. Panjang lah pula. Kita sambung part 2 Jangan marah.